Terima kasih Syamil. Susah-susah je tak Tak ada ada. hal pakcik. Dia kecil dia tak apa. Bagus betul kamu Syamil. Selalu tolong orang dekat taman. Tak ada lah pakcik. Tak ikhlas dia. Dia kecil dia dapat. Yalah pakcik. Dah sampai rumah ni. Oh, iyalah. Terima kasih banyak-banyak ya. 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 Terima kasih pakcik. Ish. Apa ni? Rumah siapa ni? Dengan pagar terbukanya. Motor pun nak jatuh dah ni. Tak apalah. Biar aku betulkan lah. Siapa tu? Buat apa tengah malam tu? Macam Syamil. Aku kena rakam ni. Buat apa ni? Aku rasa nak curi motor ni. Aku kena bagi tahu orang ni. Yo, video ni dah viral kat taman doh. Serius ah? Video apa? Siapa tu? Macam muka Syamil je ni. Ya tu. Syamil, apa khabar? Baik. Korang senyap semacam je ni. Tak ada apa bro. Duduk-duduk je. Ya, gerak dulu guys. Okey, man. Hati-hati. Apa benda ni? Kenapa semua orang cakap pasal aku ni? Syamil. Kau okey tak ni duk? Aku pun tak tahulah. Lepas apa yang jadi, tak tahulah nak buat apa sekarang. Tak apa Syamil. Aku percaya kau sebenarnya baik. Aku percaya kau bukan macam gitu. Kau tak buat benda-benda tu Syamil. Niat aku cuma nak tolong je. Habis tu yang dalam video tu kau buat apa? Rumah tu, pintu dia terbuka. Tak ada orang. Lepas tu motor dia pula macam nak jatuh. Aku just nak tolong je. Tak tahu pula apa yang akan jadi sampai macam ni sekali. Yo. So kiranya video tu ada orang potong lah. Sekarang dah tak tengok cerita yang sebenar dah. Baru tengok sikit 10 saat je kat video, terus percaya. Oi, jap. Takkan apa masalah tolak-tolak ni? Kau yang share video Syamil tu kan? Aku tahu video tu panjang lagi. Pasal apa potong? Tak, sabar. Aku share apa yang aku nampak je. Tak ada apa pun, tu je. Kau share apa yang kau nampak ke? Kau share apa yang kau nak orang nampak? Kau ingat Syamil tu perfect sangat ke? Tu sebab kau nak buatkan dia nampak jahat. Kau buat dia nampak macam juri. Kau tak faham Faris. Syamil tu dari kecil orang ingat dia tu orang baik. Aku dari kecil kena compare dengan si Syamil tu. Orang cakap Syamil baik, Syamil rajin. Aku dah penat lah. Sekarang ni aku tak nak orang ingat yang si Syamil tu baik sangat, kau tahu tak? Apa yang susah nak lekat kat kepala otak kau ni? Okay guys, welcome to my stream.
dengan ni saya nak cerita sebab kes motor taman ni memang sas gila. Oi, kau buat benda ni live, kau delete benda ni sekarang. Yo, aku cuma nak warning orang je bro. Kau nak warning orang ke? Kau nak views je sebenarnya. Bukan aku yang record video tu. Kau yang sebarkan kan video tu. Kau tahu tak, Syamil tu menderita sebabkan kau. Yelah aku salah. Minta maaf. Assalamualaikum. Salam. Ashraf, Zamri. Aku bawa Syamil. Terus sekarang ni aku nak kita hentikan salah faham. Untuk hentikan baik kita pergi jumpa owner sendiri, kita tanya owner macam mana. Boleh? Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam. Ada apa ramai-ramai depan rumah pakcik ni? Pakcik tahu tak pasal video yang viral baru-baru ni? Kita orang sebenarnya nak minta izin pakcik, kalau boleh lah kita orang nak minta video CCTV rumah pakcik ni. Boleh ke? Oh, CCTV. Oh, okey. Sekejap ni CCTV dia. Tengoklah. Yo, Cap. What is this? Paling bahaya sekarang ni bukannya fitnah Cak, tapi jika separuh kebenaran dijadikan senjata. Sorry tu. Tak angkat motor takkan jadilah macam tu. Yo! Kes ini menunjukkan bagaimana rakaman yang dipotong atau dimanipulasi boleh mengubah persepsi masyarakat terhadap seseorang. Masyarakat perlu lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak terus menghukum tanpa mengetahui konteks sebenar. Satu klip, satu andaian, satu reputasi hancur. Fikir sebelum sebarkan.